Aku buat kerja gila ni. Aku lari pukul 3 petang. Aku lari pakai kasut ni, Anta terbaru. Aku dapat last week. Ni first impression aku tengok design dia memang lawa betul. Dia punya midsole dia pun memang agak-agak lembut juga. Tapi dia punya outsole dia macam tak cover keseluruhan tau. Aku rasa dia tak berapa nak durable. Tapi dari segi midsole dia memang betul-betul lembut. Memang betul-betul kasut cushioning. Kalau kau tengok dia punya berat pun agak berat juga, dalam 270 gram. Untuk beginner runner yang nak buat slow jogging, nak buat brisk walk, tengah cari kasut cushioning, brand Anta ni sangat sesuai untuk korang. Pace 6, 6.5, pace 7 dan ke atas boleh je kasut ni. Yang ni aku rasa selesa. Kau nak buat 5km ke 10km aku rasa okey. Hari ni aku lari 5km. Kasut ni dia tak panas. Dia ada cushioning. Energy return dia agak kurang sikit, tapi cushioning dia okey. Dan breathable dia pun okey. Langsung tak panas. Pada check link ada dekat bawah. Harga dia pun tak mahal sangat. Kualiti 300-400. Kau nak bayar bawah 200. Yang ni daripada Anta. Brand Anta ni famous. Yang mana tengah cari kasut branded, brand Anta, kau nak check link ada dekat bawah. Assalamualaikum.